Tu sampai producer saya cakap, "Bang, abang jangan buat salah. Abang je mak rempit kita orang." Dia panggil aku, "Kononnya lagu-lagu mak rempit lah." Ya kan. Wah, ajar lah. Nasib baik awak dapat lagu I'm a rapper. I'm a rapper. Yo je tekan kan. Apa benda. Kita dah kalau hati dia duduk dekat atas katil baca Quran lah. Tidak nak jadi apa. Kita dah Okey, kita sambung bahagian ketiga dalam Nada dan Nostalgia yang dibawa untuk semua oleh Transtalk TV dan juga branding partner Nineflix, KZ dan Azam Scan. Walaupun kita bersama dah sini sampai tengah malam kan daripada awal. Okey. Baik. Ini nak cerita pasal kita sambung sikit pasal Gegar Vaganza ni. Naik sampai Gegar lagi. Kasih gegar sikit. Okay, right. Dan naik sampai ke final. Yep. Okey. Peserta yang final siapa tu? Saya ingat kita ada arwah Adibano. Siapa lagi? Alif Aziz. Okey. Siapa? Awira. Suki dan Niki Palikat. Okey. Semua punya vokal yang dahsyat. Dahsyat dan berbeza-beza pula tu. Berbeza-beza. Kan? Tak sama ya. Tak sama. Adibano jangan cakap lah. Memang terbaik kan. Semua pun terbaik. Jadi kita kata sebenarnya bagi saya sendiri kalau dah sampai final tu dah menang dah pun. Maksud dia jarang artis 90s yang sampai ke final. Ya betul. Tak ramai. Maksud dia antara dia yang saya ingat Acong. Ya. Siapa lagi yang sampai final lah? Tu artis time tu. Tapi yang saya ingatnya Acong lah. Yang lain tu ada jugalah tapi kita pun tak tahu pernah ingat. Kena Niki Palikat baru. Dia dekat kategori baru juga. Awira dah muncul sebelum tu. Awira pun baru juga. Tapi baru kan. Baru. Tu sampai producer saya cakap, "Bang, abang jangan buat salah. Abang je mak rempit kita orang." Dia panggil aku, "Kononnya lagu-lagu mak rempit lah." Ya kan. Wah, ajar lah. Cuma bila GV ni maksud dia tak kira siapa bagus. Semua pun bagus, right? Cuma pertandingan ni dia ambil point untuk hari tu saja. Okay. So dia tak ada bercampur-campur point daripada awal sampai ke akhir, tak ada, right? Tu bila maksud dia, kalau kau buat terbaik hari tu, walaupun kau penyanyi kurang baik, tapi hari tu kau buat yang terbaik, dia naik lah. Tu korang punya part lah. Dapat lah. Tu maksud dia masa final tu Alif mendapat tempat yang pertama. Okay. So Niki di tempat kedua. Suki tempat ketiga. Okay. Diba 4, saya 5. Yang kelima. Dan juga Awirah yang ke-6. So kalau nak ikut challenge semua cakap, woi, banyak juga komen kenapa dia tu boleh jadi juara Gegar Vaganza. Kita cakap mungkin dia yang terbagus hari tu. Dia jangan comparekan juri buat perkiraan salah ke apa benda tu. Ini competition. Kita tak boleh nak dia sebenarnya netizen lah. Diorang lagi terror daripada para juri yang profesional. The power of netizen kan. So the power tapi kita tak salahkan juga, mungkin ada pendapat diorang. Tapi janganlah overshadow dengan sebenarnya apa tugas yang diberi kepada juri kan. Jangan meletakkan mungkin masa tu as a Alif orang luar, bukan orang Malaysia. Ya betul. Untuk orang pun bukan orang Malaysia. Jangan meletakkan satu benda tu kau nak ambil negara kau. Tak ada, ni benda ni competition. Maksud dia fikir yang baik, berfikiran sihat lah, macam-macam tu kan. Bila awak cakap sampai as member semua cakap, "Yan, kau ni masuk pertandingan ke tak masuk pertandingan?" Pasal kita masuk pertandingan macam nak jumpa, sembang-sembang, kejap lagi next day nyanyi apa-apa habis balik. Macam orang lain pergi practice ke whatever je. Kita cakap aku tak nak tekanan. Bila dalam tekanan dia jadi benda-benda lain. Tu yang kita be enjoy lah. Itu dari perasaannya bila dia buatkan tempat yang kelima. Tenang, masih lagi sama. Orang yang masih macam Bunda kata dimarah pun senyum. Tapi agak surprise juga bila dapat tempat kelima ni macam awak boleh imagine mungkin
Awirah lah akan dapat tempat kelima. Okey. Kita yang paling last pun okey je, tapi Hmm. rezeki Allah Taala nak bagi, is okey lah sampai final macam tu. Cuma dia punya fighting tu yang tak boleh nak lupa, sebab bila kita ada rap lagu-lagu rap kan untuk final. Jadi yang sebenarnya kalau salah sekali bila buat rap, dia jadi macam satu semua hidup boleh kena layan benda tu. Lepas benda dah masuk nanti masuk YT, right? Orang tengok bila salah tu sampai mati lah kau dengar salah tu. Alhamdulillah adalah sedikit kucil tu, tapi tak apalah. Benda sikit je. Okey, tak apa. Jadi pada yang jadi huru-hara, I'm a rapper, yo. Itulah. Azan Scan setelah dalam lebih kurang 50 tahun kan. Berpuluh tahun jugalah meninggalkan dunia muzik yang dulunya zaman rap pun tak ada. Kan zaman rap Mat Saleh dulu, zaman rock memang ada rap Mat Saleh dulu kan. Kalau kita rock dulu, Mat Saleh keluar dengan rap tu yang Vanilla Ice lah. kan. Tak nyanyi pun kan. Kita tak ikut, kita dengar joget je lebih kurang kan. Tapi bila tiba-tiba menyanyi kena rap setelah berpuluh tahun diam. Nasib baik tak berapa nak rap sangat. Kalau betul-betul macam Awira dapat lagu apa, Aku Budak Fly. Yang paling senang tu je, Budak Fly, bangun. Yang lain tu betul kucing kaca tu juga. Nasib baik awak dapat lagu I'm a rapper. I'm a rapper. Yo je tekan kan. Apa benda. Nasib baik juga. Nasib baik kan. Okey. Scan. Azan Scan, dan Scan itu kumpulannya menghasilkan lagu-lagu yang hebat. Okey. Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Kita patah balik macam mula-mula kita bincang borak tadi di sana mawar, di sini penawar, cendekiawan tak mungkin menyintai seniman. Tapi dalam lagu-lagu tu, lagu mana yang paling dekat di hati Azan? Paling dekat paling orang kata senang lah. Orang boleh tanya je. Dah tahu dah. Tak orang kata minta nyanyi. Lagu tu je keluar. Dah tak ada lagu lain lah. Maksud dia lagu ada killer song untuk Scan. Killer song. Sebenarnya emang berterima kasih jugalah dekat Syahri Abdi pasal karya dia yang sampai ke hari ni. Maksud dia once kalau kita naik stage, mesti kena nyanyi lagu tu. Kalau tak ada tu macam kadang-kadang naik je, bang, kau dipaksa satu. Awal dah macam tak apa, hari ni aku tak nyanyi. Kecewa. Betul. Bila sebut dah lagu Kau Dipaksa Aku Terpaksa, aku tak nyanyi hari ni. Tak boleh. Itu bukan show dengan Azan Scan lah. Itulah tu. Ini bukan Scan lah ni. Pergi kenduri kahwin kau pun, apa lagi satu lagu? Bagilah lagu kenduri kahwin ke, pengantin. Selamat pengantin baru ke. Kau Dipaksa satu. Kena juga. Maksud dia itu antara lagu yang cari makan, lagu yang memang tak boleh nak lupa, lagu yang senang nak di-carry di mana-mana sebab ramai penyanyi. Sebab kita nyanyi depan je. Hati siapakah mampu, sambung sampai habis. Aku pernah buat sekali je, tapi orang rumah lepas tu orang rumah marah. Wah, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Kenapa? Jangan. Kenapa tak boleh? Janganlah orang nak dengar abang nyanyi. Diorang nak nyanyi. Aku bagilah, aku bukan lima je masa tu dekat, kalau tak silap, Polisen lah. Cakap dengan member tu masa tu, Poji kumpulan dulu dia main dengan UKS kot. Dengan Samudra kan dengan UKS, wallahualam. Mak, Ji, aku nyanyi 3 lagu je. Mana Jan? 4 lagu malam ni. Memang, tapi aku nyanyi 3 lagu je. Lagu lain dah nyanyi cantik punya. Okey, lagu last dah permintaan. Okey, baik untuk semua kita nyanyi lagu. Kita sing along sama-sama. Okey, saya nak dengar suara semua. Okey, semua. Okey, ta cinta deng. Semua dah enjoy. Lighter semua dah naik cantik. Hati siapakah mampu menahan rasa terkilang. Sambung. Setelah tak parau. Sayang Mulan Alfa ni. Ku tahu. Sampai habis aku bagi. Weh, ini kerja gila tu. Bila turun tu Poji tengok. Ya, lu gila ke apa? Kan gua cakap gua nyanyi 3 lagu. Keempat diorang nyanyi. Forever dah bagi. Semua tu cakap kalau untuk lagu Kau Dipaksa, saya punya ruang yang agak selesa.
Sebab ramai penyanyi dia. Ada video tak? Kalau ada video yang itu kan, rasakan sekali ada video. Inilah konsert yang penyanyi nyanyi rangkap pertama je, lain semua habiskan. Tak ada. Tak ada kan? Kita tak buat. Scan je penyanyi buat. Azan scan je boleh buat. Aduh. Ha, Macam bayangkan. bila Roma cakap tu, ya tak ya juga kan. Ha. Tapi memang non-stop diorang nyanyi kan. Pasal lagu Cuba tu. cari video tu, Tak. kita viralkan balik. Kalau Azan scan nyanyi, tapi penyanyi dia habiskan. kalau Oh. ada yang rekod lah. Kalau dia rekod kan? Wallahualam lah. Kalau ada. Kalau Tapi ada lah. tahu bila tu lah. Tapi rasa dah lama tu. Masa tu sebelum GV kot. Kalau ada lah kan, keluarkan balik. Ha. Azan scan nyanyi, rangkap pertama je. Lain semua kita orang habiskan. Memang betul-betul orang bagi. Dia tepi laut tu kan. Kau pusing lah sampai perhabis tu. Elok apa habis tu. Berehat. Sebenarnya itu antara lagu lah. Tapi lagu satu- yang kena. Wajib lah bagi saya. Kalau tak ada lagu tu, maksud dia Scam lah. dia scam. Itu Bukan scam. Itu bukan Azan scam. Dan sekarang alhamdulillah dah datang satu lagi apa dah menghepek rapat dengan lagu Kau di Pasar ni di Sana Mawar di Seni Penawar. Dia Sebenarnya boleh. itu adalah album kedua di Sana Okay. Penawar, tapi bila nak comparekan dulu high pitch range lagu tu dengan Mawar, Mawar agak mendatar. Ini ada juga masalah juga dengan dia punya apa arrangement lah, dengan dia punya mixing sound dia mungkin agak kurang. Jadi nak beat Kau dipaksa tu memang berat. Jadi kebetulan pula masa tu ada isu-isu dalaman yang tak dapat nak dielakkan. Jadi terpaksa book lah. Tapi Wan cakap kalau rezeki tu lagu tu nak jadi, dia jadilah. Tapi alhamdulillah lagu tu sekarang tengah macam-macam dah buat konten, buat video lah. Alhamdulillah lah. Tapi untung kat Syahri jugalah. Lagu Syahri juga. lah kan. Itu aja. Okey. Jadi sebagai penyanyi yang lama, kan, apa pandangan Nazan tentang muzik kita zaman sekarang ni? Muzik macam kenapa pandangan tentang muzik zaman sekarang dan kenapa ada lagu-lagu yang tak boleh lekat? Tak boleh lekat lah. Orang kata bila lagu tu dah pernah popular kat radio, tapi bila dia penyanyi tu pergi buat show, kita tengok lagu ni lagu bila? Boleh pernah dengar lagu ni kan? Macam pernah dengar tapi di mana? Di mana kan? Itu dia. Nak cakap sebenarnya bagi saya sendiri lagu baru bagus semua. Masing-masing dengan genre masing-masing. Dengan elemen muzik arrangement terbaru. Jadi nak cakap nak compare mungkin wallahualam berat juga benda nak cakap. Sebab kalau ikutkan lagu lama ni dia ada penceritaan dia. Dia ada dia punya sentimental value dia. So dulu mungkin mak pak korang masa tu bercinta. Budak-budak sekarang kita tak tahulah, mungkin nak cakap mak pak juga pun payah juga. Tapi penjiwaan, penyampaian artis tu sendiri pun memang peranan juga. Kalau dulu tak ada autotune ke whatever, jadi penipuan dalam recording tu tak ada. Bekerja keras lah kalau kau nak jadi penyanyi. So bila nak jadi penyanyi kena bersungguh-sungguh. Kalau daripada awal, kadang-kadang satu lagu tu sampai 4-5 jam nak habiskan satu lagu. Punya berat, punya nak dapatkan lagu. Mungkin sekarang agak mudah dengan teknologi. So dengan ada autotune whatever, nyanyi sikit boleh gunting-gunting. Sambung. Level kan. Tarik. Tinggi sound music senang je. Okey, music nak macam mana? Aku nak rock sound. Tukar Tunggu. Sedap. Maksud dia kejujuran tu lah. Bila buat sesuatu dengan jujur, bagi saya itulah satu benda yang tak boleh nak lupa. Dia akan jadi satu benda yang ini maksud dia guna akal fikiran kau sendiri, kau buat satu benda. Bukan pakai robot untuk tunjukkan apa yang kau nak buat. Benda dia kau guna akal fikiran tu. Susunan muzik tu macam mana, melodi tu macam mana nak nyanyi ke whatever macam tu. Tu yang dia jadi something yang kita tak boleh nak lupa. Lagi tu sebab penceritaan. Dulu lagu tak kira 5-6 minit. Kalau sekian lagu Kau dipaksa 6 minit lebih, Mawar 6 minit lebih, Cendekiawan 6 minit lebih, lagu 6 minit lebih. Sekarang
4 4 minit minit. pun penat. Hmm. Maksud dia nak buang 2 minit tu berapa banyak cerita dah habis. Dah hilang dah. Maksud dia untuk plot cerita tu sendiri dah dipotong. Maksud dia nak nyampaikan, maksud dia kalau tak betul-betul punya melodi yang bagus, dia agak berat lah. Tapi kadang-kadang dia kosong je. Betul. Lagu sedap memang, lagu sekarang banyak. Dia sedap dia just go je tapi macam Kosong. apa benda ni? Tak ada solo, introduction lebih kurang, bridge dia terus masuk tak kan. jumpa macam mana nak berkenalan, tak telefon, ibu mak bapak, gedebak-gedebuk, bertunang, kahwin, tak ada. Tak ada. Kalau dulu tu ada cerita, macam cerita Hindustan. Masuk kereta api, tak dekat pantai pula. Dia banyak isu lah, itu yang sebenarnya compare kalau lagu lama, tapi bagi saya pula music is universal lah. Maksud dia yang baru pun bagus, penerimaan, tapi kalau orang yang lebih nak dengar yang lama tak ada yang lama, tak ada yang baru. Betul, kan. Itu banyak orang compare kan. Tapi untuk teknologi is now punya teknologi lah. Pasal nak dapat balik sound macam dulu tak dapat dah. Even walaupun group daripada 90-an sendiri pun kalau buat recording, dia tak bunyi modern dah sekarang. Dia takkan dapat sound macam dulu dah. Yang orang tak guna dah. Mungkin orang pun apa sound ni? Itu dah tak relate dah dengan kau punya teknologi sekarang. Betul. Lagi satu mungkin pada masa 90-an, genre muzik yang meletup rock. Yap. Kalau ada dangdut pun kemudian. Yep. Rock aja dengan pop yang ada sebelum tu kan. Masih lagi kekal zaman tu lagu pop Datuk Jamal kan. Yang lain semua masih lagi kekal. Tapi bila rock tu keluar, orang duk dengar heavy metal, rock and roll, ballad kan. Rock jiwang kan keluar macam tu. Ambil masa sekat 10 tahun tau kan. Betul. 80, 90 ke 2000. Kan. Jadi 2 dekad tu. Kan. 10 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Rock dah bedai. Kan, rock dah bedai. Jadi bila masuk zaman sekarang ni, dan masuk elemen, masih lagi ada pop, atau ada pula rap, ada pula yang itu, dah semua bercampur aduk. Jadi dah tak ada yang, buat lagu ni dah tertiru-tiru pula masuk. Buat lagu ni dah termacam yang lagu yang sebelum ni. Lepas tu ada juga kita dengar lagu-lagu baru ni, lagu baru tapi ada unsur lagu-lagu lama. Dia ambil lagu-lagu keratan-keratan lagu-lagu lama. Jadi dah tak ada keaslian kat situ. Kan? Betul kan tak ada, kalau kita sebut rock kan Melayu punya. Rock pun datang daripada barat juga kan. Daripada Britain, Amerika, semua, Jepun. Tapi bila masuk rap pun barat juga. Betul lah. Kan? Tetapi bila dia masuk dia nak sedap, konon bagi dia lah, bagi terdengar pun menarik. Sebenarnya bukan tak menarik. Tetapi macam tak ada idea. Sebab apa? Dia ambil keratan lagu lama, dia masuk lagu dia rap kan. Okey, nampak menarik. Tetapi dia punya identiti tu. Identiti lah. Kan? Itu yang berat tu pasal dulu lagu lama kenapa tak boleh lupa. Cuma macam sebut tadi lah. 10 tahun punya masa pegang rock tu betul-betul rentak. Segala keluar macam cendawan dah. Pam muzik rock sampai cakap satu segmen keluar rock never die. Memang tak die lah. Kau yang die nanti. Rock never die. Itu dia punya pegang tu. Maksud dia kalau sekarang ni terlampau campur aduk, kita tak tahu nak pegang yang mana satu. Kau nak muzik macam ni, pasal dia tak. Kalau lagi satu dulu teknologi kita kurang. Kita tak ada internet, kita tak ada benda ni. Sekarang kita dah ada benda ni kan. Dulu tak ada. Dulu main public, bukan nak telefon orang, public phone. Paling-paling pun iPhone bodoh je yang untuk call je. So tak ada teknologi yang kita nak tengok. Jadi dulu tu benda-benda tu je ada, itu yang jadi tumpuan. So sekarang dah terlampau banyak benda yang kita boleh tengok. Kita banyaklah benda miss. Ada orang cakap benda ni best, kita pun tengok. Itu celak lagi, buka. Ada lagi best. Jadi tak boleh nak pegang yang satu. Itu yang jadi permasalahan. Tapi perbezaan kalau zaman sekarang, kalau saya cakap, mungkin ada orang yang boleh terima. Bila kita buka di media sosial, ada band-band rock dari barat yang tumbuh yang baru-baru, tetapi dia masih bawa elemen-elemen rock dia yang yang dark metal, heavy metal, rock and roll masih ada lagi. Masih lagi timbul dan pemain-pemain muzik daripada saya tengok pun ada yang kanak-kanak dah start main gitar apa semua. Dahsyat semua. Di Malaysia ni macam kita tengok, mana dia ada seorang dua je naik.
ada seorang dua je pergi. Okay, budak Melayu ni baru main gitar apa semua. Yang ini main ni. Kenapa kita tak nak terima diorang ni? Masa ni, maksud saya, di luar kita agung-agung kat band ni. Macam saya, band ni bagus kan. Okay, muzik dia macam ni. Walaupun diorang ni muncul dengan thrash metal ke Maksud apa? Local band? Band luar. Okay. Kita terima. Yang orang Melayu ni, band ni bagus. Tapi bila band Melayu buat, tak apalah. Kau nak tiru band Mat Salleh lah pula kan. Diorang ni pula tentang pula kan. Macam mana kata bila cakap pula kita muzik tak berkembang lah. Ada kata habis bila ada orang cuba, ada pula yang tak. Ada pula tak boleh kan. Dia serba-serbi tak kena lah. Kan? Kau buat satu benda ni macam tu cakap bila kita punya netizen, maksud dia bukan nak salahkan orang. Orang pun satu benda juga yang menjadikan benda ni wahara juga. Yalah kan. So serba-serbi tak kena. Bila tiru, kau jangan cakap meniru. Bila buat benda orang macam orang cakap lah. Bila diorang buat, boleh terima. Bila kita buat, tiru. Tapi bila kita buat dulu, boleh tak? Takut syarikat rakaman pula tak setuju. Kan? Ini apa benda yang kita pun sebenarnya industri muzik ni dia berat. Cuma kalau dekat Malaysia, dekat negara kita ni lah contoh. Bagi saya pula macam untuk marketkan produk tu jadi isu, jadi problem. Untuk orang dah dengan muzik macam alah tak payah lu main lah, sekarang orang tekan je AI, saya mau lagu ini macam barang tak boleh. Siap lagu. Cerita apa? Yalah kan. So teknologi mengganggu. Sebenarnya teknologi tu bagus untuk idea, dia bagi idea, tapi bukanlah kita ambil idea tu bulat. Betul. Untuk surat menyurat orang guna surat menyurat. Senang. Ayat cantik susun tapi kau kena baca juga. Kena baca. Apa isi dia? Tapi pun tak ada kena mengena dengan surat kau nak bagi kan. Sama juga dengan lagu kita tu yang lagi tu market, untuk kita marketkan muzik sekarang di negara kita ni. Awak pun sebenarnya just enjoy the moment je ni. Kita enjoy je buat sebenarnya, selagi bernyawa, selagi orang minta, selagi boleh diterima lah, masih relevan dalam industri, buat je lah sikit-sikit. Untuk penerimaan orang tu yang kita pun tak boleh nak expect. Kadang-kadang kita buat lagu ni, kita dengar lagu ni okey tak? Kita dengar dah okey, bagi orang dengar tak okey lah. Dia ni dengar, dia ni okey. Mana satu? Kita pun dah jadi susah nak tangkap, susah nak predik satu benda mana satu yang aku nak buat. Tapi kalau kita boleh stick dengan satu benda, insya-Allah cantik lah. Sebenarnya buat je. Ubah. Jangan ubah dengan apa benda yang kau nak buat. Kata kau sekian kau nak buat lagu ada elemen-elemen Nusantara. Carry on je. Kau nak rock ni, kau rock je terus. Kau ni tapi adakah kau rasa kau boleh stabil dengan benda yang kau buat? So dengan income, pasal bila tak ada jemputan show, tak ada orang cakap yalah, macam mana nak survive. Masing-masing pun bila dah berkeluarga nak kena ada income untuk anak bini, untuk survive, nak bayar rumah, nak bayar kereta, gedebak-gedebuk, dia macam-macam isu. Bila tu kadang dengan bekerja. So banyak band-band yang bagus, macam kita jumpa dulu band-band underground semua bagus-bagus, tapi end up dia semua kerja kan. Sekarang main muzik sebab apa? Pasal dia orang suka. Tapi untuk dapatkan income dengan muzik, kroni dia dah banyak. Betul. Lagi satu mungkin sebab bahasa lah. Sebab bahasa kita bahasa Melayu. Bahasa Melayu boleh difahami di Malaysia, itu antara yang sebenarnya dan Indonesia. Tapi kita meletup di Semenanjung je dan Sabah Sarawak je. Meletup juga sampai di Indonesia, tapi nak ke sana tu berat lah kan. Tak diterima pun ada juga. Kalau diterima pun mesti berubah. Kan, berubah. Melainkan kalau band Melayu, kenapa tetapi dia nyanyi lagu Mat Salleh dengan pronunciation yang bagus, sebiji melekat, macam mantap, kalahkan John Bon Jovi. Bon Jovi. Okey. Kan. US dengar pun ni kan. England dengar pun ni, Jepun dengar pun ni. Okey, itu lain cerita lah. Kan. Bayangkan dekat Amerika tu, okey, meletup satu lagu berapa juta yang minat. Your request. Satu lagu je ni dari band Malaysia. Kan, dah berjuta dah. Katalah kalau 30 juta dia dapat royalty satu sen.
$30 juta lah. Apa benda tu 30 juta sen? Tata-tata lah. Tata kan. Sebab bahasa lah. Jadi betul tak kalau generasi akan datang kalau nak buat lagu kan, cubalah orang kata yang boleh pergi jauh betul lah. Betul. Kalau Kan? nak buat betul, kalau kata nak buat English album, buat betul-betul, Buat betul. fluent betul-betul. Ya. So nampakkan international tu. Pasal kita banyak sangat ambil negara luar masuk. Ya. Kita sendiri nak keluar, banyak ditapis sekian. Bukan tak ramai artis kita yang bagus, bukan tak ramai musician kita yang bagus, tapi untuk lepas keluar tu memang diorang berfikir, lu siapa, kita negara kecil kan. So diorang lagi big, maksudnya dengan bahasa pun satu hal. Bahasa Nusantara gitu, Melayu. Cakap Melayu ni kadang-kadang orang lain dekat Malaysia pun tak faham cakap Melayu. Memang yang jenis-jenis ada kat sini lah. Maksud dia orang luar lagi dah tak faham kan. So bila dengan bahasa Inggeris ni dia boleh wide besar. Dia boleh pergi mana-mana satu-satu dunia, semua orang menggunakan bahasa tu. Sebab tu antara peluang-peluang yang terbaik diorang ada tu sebab diorang gunakan ayat bahasa-bahasa yang orang boleh terima, orang boleh faham. Jadi sedikit cadangan lah. English kan kau dipaksa, aku terpaksa. Kan English kan. Kau masak siapa? AI je. AI Bahasa boleh tu lah. kan. Jadi macam tak banyak juga dengar yang pusing macam benda baik. Benda tu jadi macam keras macam kan. Pasal benda tu bahasa tu cakap, bila lagu ni dengan bahasa macam kata Indonesia, dia guna bahasa dia sedap je lagu ni. Kalau kita gunakan bahasa Malaysia bawa lagu tu dah jadi kurang sedap. Macam petang tadi saya dalam perjalanan ada dengar lagu Indonesia tu. Dia teng 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 pun sedap je. Teng 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 lagu dia. Lagu Indonesia sedap nak dengar kan. Cuma Melayu buat. Apa benda lagu kau ni? Kan? Sebab pada memang kadang-kadang kan. Ramai yang nak mengondam. Yalah. So bila ramai sangat mengondam, bukan nak mengangkat. So kalau kau angkat rasa merugikan ke apa? Aku rasa diorang rasa rugilah nak angkat diorang ni siapa? Tapi bila negara luar, orang luar masuk, macam cakap lah teng 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 pun boleh radio nak pasang. Itulah kan. Tapi kita tak tahulah benda tu yang kadang nak bercakap jadi salah, tak bercakap pun jadi sakit hati. Cakap kan jadi benda lain. Tapi tak apalah. Maksud dia yang faham je lah. Yalah. Okey, kita pun dah sampai hujung dah ni. Kan semua kita dah dengar dah faham apa semua. Apa yang diceritakan dan keinginannya. Orang kata boleh faham sendirilah. Sebab pada ni nak ke mana. Masih lagi relevan. Bahasa dulu nyanyi. Kan? Tak bertongkat lagi orang dia. Janganlah sampai bertongkat. Kan? Okey. Tapi Ronnie James Dio duduk atas kursi hujung nyawa menyanyi lagi. Itu Ozzy Osbourne kan? Memang dah duduk. Dia tahu dah. Minggu depan aku nak die. Dia buat perform dulu. Boleh macam sini lah. Tangan ni menyanyi. Kan? Cakap okey. Itu dia. Tak apalah. Tu diorang punya live lah. Okey. Kita dah kalau hati dia duduk dekat atas katil baca Quran lah. Tidak nak jadi apa. Kita dah hujung ni orang kata duduk kita baca Quran. Jangan sampai nak tunggu dia talqinkan. Macam masalah kan. Dengar-dengar ni talqin. Kenapa? Untuk aku. Hati lah nak. Itulah dia. Okey, dah berumah tangga kan. Bila awal kita dah cerita dah. Cucu dah ada? Cucu saya dah masuk 7. 7 cucu. Yes. Atuk Rock. Atuk Rock. Okey. Tapi dah ada cucu bukan terpaksa. Dah memang kena ada. Tapi kena paksa juga. Korang kahwin buat juga. Paksa. Aku memaksa kau buat cucu. Dah lagu baru. Ya tu dah. Aku dah masa kau buat cucu. Kan? Itulah dia. Okay. Ada perniagaan? Kan memang berniaga. Masa itu perniagaan. Okey. Selain daripada menjadi seorang penyanyi. Saya juga buat berniaga lah. Dan sekarang Alhamdulillah kita dah ada satu pot berniaga di Kampung Ceras Baru. Kampung Ceras Baru. Okey. Nama Azan Scan Kitchen. Boleh lah ada Azan Scan tu dah ada. Kita gunakan Azan Scan Kitchen. Maksud dia Azan Scan Kitchen di Bond and Son. Okey. Maksudnya ke tempat sahabat saya, kawan saya datang Captain Bond. So itulah satu pot yang sebenarnya kalau ikut sebelum ni kita mau dekat event. Okey, betul. Ya. Event sana event berkatalah satu Malaysia. Penat juga tu. Penat. Sampai ada orang tanya, brother punya base kat mana? Tak ada base lah. Kan? Tak ada base macam mana cerita kan? Kita kalau nak makan dekat
event-event je. Kalau kita tengok ada azan sekali tu, adalah. Adalah. Boleh tak ada? Tak ada tu tak adalah. Susah juga. Ramai juga yang kadang, bang lepas ni nak makan rindu lah. Tak boleh buat apa tadi. Sekarang Alhamdulillah siapa-siapa yang nak dapatkan menu terbaik daripada Azan Scan, saya sendiri yang masak. Saya sendiri yang bakar. Main kuali. Untuk korang rasa lamb black pepper, western food, chicken chop, lamb chop, fish and chip, whatever, boleh turun ke Azan Scan Kitchen di Bon and San, Kampung Ceras Baru. Jalan apa? Jalan dia banyak, maksud dia senang je. Korang pergi dekat tu, dekat TikTok pun ada lah. Pergi dekat Wazi, cakap dia Azan Kitchen ataupun Bon and San, sampai terus nampak. Betul boleh order. Kita ada the best avocado smoothies dengan mango smoothies. Dan dengan itu untuk saingan mereka. So insyaAllah kalau tak ada apa orang bintang, hujung bulan 6 ni kita akan rilis dengan satu lagi single terbaru. Single terbaru berjodoh Tuduhan Kasih bersama dengan MVM, ciptaan daripada Ajib Jaafar, budak baru, punya talent yang boleh digilap lagi, insyaAllah. So dia pun tengah build up nama. So kita just antara artis yang bawakan lagu-lagu dia. So Big Boss, Mr. Fuad percaya dengan dia. Kita try make it lah. So insyaAllah lagu tersebut mungkin akan release pada ujung bulan 5, bulan 6. Lebih kurang macam tu lah. Bulan 6. Bulan Mei, paling-paling pun bulan Julai. Ujung bulan 5 atau bulan 6 lah kan. InsyaAllah. Tunggu tunggu. Dan insyaAllah lepas tu akan lahir lagi single-single yang lain. Pertama yang saya janjikan, insyaAllah dalam setiap tahun kita akan keluarkan paling tidak 1 atau 2 single. Walaupun pergi tak pergi, kita tetap pergi. Ada kan. Ya. Nanti kalau janganlah pula kalau pergi dekat Azan Scan Kitchen tu, bang saya nak order lagu bang. Order lagu cantik, lagi best. Maksudnya aku tak payah masak. Satu lagu berapa bajet? Kan? Harga dia lagi mahal. Sebenarnya ada juga customer juga, bang sambil masak nyanyi bang. Tak boleh, kalau aku nyanyi, harga dia jadi lain. Harga dia apa bang? Satu lagu biasa sekian-sekian. Masak tak apa bang, masak je lah. Kadang-kadang kita slow lah. Maksudnya sebenarnya saya lagi suka kalau as a fan, kawan-kawan, sahabat-sahabat daripada kita punya page ke whatever datang sambil makan-makan, kita boleh sembang-sembang. Itu je. Maksud dia support jugalah perniagaan. Maksud dia selain daripada menyanyi, sementara Allah Ta'ala mengizinkan menyanyi, aku nyanyilah. Maksud dia kita kena prepare untuk tiba-tiba je suara tak ada, boleh masak. Betul. Cantik. Kalau tak boleh masak pula, baring. Orang masakkan. Itulah dia kan. Yang orang masakkan tu kira macam lain macam juga. Kalau kita doakanlah panjang umur. Amin. InsyaAllah. Kesihatannya kekal. Kalau tak ada orang boleh mengelakkan diri daripada ditimpa musibah. Betul. Musibah tu datang dari Allah SWT juga muji. Kalau dah jadi itu, kita reda je. Kan? Jangan menyalahkan siapa-siapa. Tak salah. Itu dia. Baik, itu dia. Jadi apa nasihat kepada penyanyi-penyanyi ataupun pemuzik yang sebagai pemuzik juga, pemain gitar, penyanyi kan, pemain industri akan datang ni dalam bidang seni suara, seni muzik ni, apa nasihat? Nasihat? Ya. Diorang yang nasihatkan aku ke aku nasihatkan diorang? Bagilah tips ke apa ke. Kalau bagi saya, be strong lah. Kena kuatkan semangat. Maksud dia apa yang telah kita pilih, kita yang choose benda ni untuk saya jadi musician ke whatever, nak jadi pelakon ke, nak jadi musician ke, nak jadi apa pun, maksud dia kita yang pilih, kita kena kuat untuk hadapi benda-benda ni. So jangan goyang dengan anasir-anasir luar yang menyocok, yang mengata itu, mengata ni, semua kita leave it. Kalau korang as a musician, teruskan bermain muzik. Kalau pelakon, teruskan berlakon. Buat yang terbaik. InsyaAllah, one day, rezeki tak salah alamat, right? Kalau kita buat terbaik, kita jujur dengan apa yang kita buat, insyaAllah. Memang berat, memang sakit. Saya sendiri dah lalu macam-macam perjalanan, macam-macam
slot kalau di dalam drama ada slot-slot kita dah hadapi macam-macam kehidupan. Sebab tu kita kata kalau korang bukan orang muzik ataupun orang seni, kalau rasa nak masuk di bidang seni kena be strong. Ya. Sebab orang-orang seni ni semuanya memang kuat. Sebab Macam-macam. kalau orang tak kuat, dah lama hara dah hidup orang, tapi memang steady. Saya sangat teruja dan berbangga juga bila jumpa kawan-kawan artis yang mana diorang boleh survive, boleh sampai sekarang, daripada dulu sampai sekarang. Maksud dia penceritaan tu lebih kurang sama. Be strong, teruskan perjuangan, buat yang terbaik, insya-Allah one day Mana tahu kan rezeki. mana tahu lah. Benda kadang-kadang sampai bila-bila pun kita tak dapat. Betul. Kalau tak diizinkan, tapi kalau kita ikhtiar, kita jujur, ikhlas kita buat, insya-Allah one day Allah Taala terima Betul apa lah benda dia. yang kita buat, insya-Allah. Dan kepada semua tadi dah dengar daripada awal dan kita dah dengar di antara ceritanya di mana Azan Scan ni sebenarnya memang ada perniagaan, meniaga daripada keluarga peniaga. Keluarga meniaga memang daripada kan? kecil meniaga. Bermakna dia dah ada base satu, menyanyi base yang kedua. Dua. Jadi dua-dua naik. Ya, Bila alhamdulillah. goyang satu, yang ni ada. Ha. Jadi kepada yang baru-baru juga saya juga memandangkan ambil sedikit iktibar daripada apa yang dilakukan oleh Azan Scan. Jadi cuba adakan satu base dulu, platform. Kita nak buat rumah pun nak kena cantik dia punya base. Kalau main pacak tapak dia, tanah tak letak apa semua, siap bumbung, roboh. Goyang dia. Tiang seri dia tak kuat kan. Tiang utama tak ke mana kan. Dia kena ada base dulu. Yes. Tak kisah nak jadi penyanyi macam mana pun, tetapi kena ada sesuatu yang boleh backup. Yep. Yang itu permulaan dia. Jadi kalau gagal yang ini, cuba lagi, tapi yang ini boleh masih ada. Maksudnya kata masih can ada survive lah. Boleh cover kan. Itu dia. Baik. Kepada semua terima kasih. Itulah dia kisah di Living Legend kita, Azan Scan. Atau nama sebenarnya Nur Hazan bin Rashid. Bukan Nur Hazan bin Scan. Bukan. Scan ada juga yang aja. Azan AZAN SKEN. Azan Scan. Scan nama dia. Scan kan. Dia bukan. Dia Nur Hazan bin Rashid. Ataupun diberikan dia sebagai Azan Scan. Scan kumpulan kan. Kumpulan Scan. Dan macam mana kehidupannya sebagai rockers. Daripada zaman rockers, dia berniaga hingga ke zaman Gegar Vaganza. Dan kita harap perkongsian ni dapat memberikan inspirasi untuk anda semua. Gen A, Gen B, Gen Z sampai ke Gen apa Gen apa dia? Banyak Gen lah. Banyak Gen lah kan? Jantan. Kekal terus kuat macam kita be strong, inspirasi yang melegakan untuk kita terus dapat bertapak nak jadi artis ke kan, apa-apa apa-apa bidang lah. Ya betul. Dan sampai sini saja untuk episod kali ini. Teruskan bersama dengan podcast kami dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ni. Boleh tinggalkan komen apa-apa yang anda nak komen silakan, kami terima positif ataupun negatif. Apa kita pun jadikan ini sebagai satu sandaran. Dan nak komen juga untuk kita bawakan artis siapa selepas ini, insya-Allah kita akan bawakan, kita cuba cari. Dan kalau anda si tahu kenal, berikan nombor telefon, kita bawakan kita bincangkan nanti kisah kehidupan dia. Susah senang seseorang tu kita perlu tahu sebab kita dapat membantu Dan terima kasih kepada Transtalk TV dan branding partner Nineflix. Dan kalau ada yang nak sponsor untuk kita nanti, masuklah kami DM je kami. InsyaAllah kita sama-sama boleh sabar kan. Okay, baik. Dan itulah dia. Sampai kita bertemu lagi lah. Tapi kalau ada salah silap kata, tersasul bahasa kan. Kadang-kadang dulu kita ni kadang cakap ada juga. Orang kata salah silap yang kita tak jangka. Mungkin sengaja sebab nak menimbulkan kesan. Kan? Mesti. Mungkin ke sengaja. Mungkin sengaja. Mungkin sengaja dan ada yang sengaja. Kalau kita tak keluarkan cerita ni, orang tak tahu. Orang tak tahu lah. Kan? Tujuan podcast ni untuk kebaikan. Bukan untuk memusnahkan. Jadi kalau ada sikap-sikap buruk kita tu, kita sama-sama perbetulkan. Okey. Jadi sampai kita bertemu lagi dalam episod akan datang bersama dengan saya DJ KZ, Transtalk TV dan juga branding partner Nineflix. Jadi setiap orang ada nostalgianya dan setiap nostalgia tu ada nadanya. Lagi baik-baik. Kata paksaan tidak pernah aku berikan, keaguan tidak pernah aku minta, namun kesediaan dan kesetiaan untuk bersama dengan podcast ini, itu yang dia lakukan. Sampai jumpa lagi. Lagi baik-baik. Assalamualaikum. Bye-bye. Abang kan ada.